Lost scam for example kerugian sampai berjutaan ringgit contohnya. 997 tu penting. Adakah semua kita tahu nombor tersebut? That's why saya sentuh dari segi pembentukan digital habits masyarakat kita dalam menggunakan internet. Saya dah berkongsi tadi, dia bermula daripada zaman COVID yang mana kita ni dipaksa, so-called dipaksa dalam kita untuk belajar cara online, cara untuk perbankan, cara untuk bekerja, meeting online dan sebagainya. Tetapi masyarakat kita tidak dibentuk bagaimana untuk menggunakan aplikasi-aplikasi itu dengan cara yang betul. Tidak ada proses pembelajaran yang khusus untuk mereka, cuma belajar sendiri saja. So di situ yang akan membentuk satu digital habit. Lama kelamaan mereka ini dia terlalu percaya apa yang mereka jumpa di online, maklumat yang mereka terima, cepat percaya. Kalau dia dapat maklumat tersebut without dia orang check dia punya the source of the information, suka kongsi cepat-cepat. Jadi mereka ni setengah-setengah mereka satu kalau untuk pelaburan palsu contohnya, greed, tamak. Adakah pelaburan mendatangkan keuntungan sampai 100% dalam masa yang singkat? Jadi mereka tamak, greed. Jadi di situlah pihak penyenayah ni akan ambil kesempatan apabila mereka menghantar mesej-mesej ataupun cara mereka berkomunikasi melalui fraud telecommunications, lost scam for example, parcel scam. Jadi mereka boleh memperdayakan mangsa itu, membuatkan mangsa itu rasa takut, fear factor. So dalam keadaan fear factor itu mereka akan membuat apa-apa tindakan mengikut arahan penjenayah tersebut. Itu yang mereka sampai pergi ke bank, paksa mereka transfer duit dan sebagainya. So banyak yang kes yang kita lihat mereka ni sebenarnya seolah macam dipukau, seolah-olah macam dipukau, seolah-olahnya. Tapi sebenarnya mereka ni secara emosi tu telah dikawal oleh penjenayah tersebut. Jadi di situ yang memerlukan satu pengetahuan, knowledge, dan mereka kena faham what to do next. Dia jangannya dalam situasi yang seperti itu dia menyembunyikan diri, tidak bercakap dengan anak-anak contohnya. So itu yang lebih membolehkan penjenayah cyber ni memerangkap mangsa yang sehinggakan ialah kalau lost scam for example kerugian sampai berjutaan ringgit contohnya. Di situ yang saya sebut tadi, dari segi awareness tu must be evolved. Cara untuk penyampaian maklumat, bahasa yang diguna, localizekan bahasa. It cannot be one standard language apply to all. Lepas tu penyampaian medium yang diguna pakai, kalau untuk orang muda pakai contohnya pakai YouTube atau TikTok for example, kalau untuk orang tua melalui TV contohnya. So it has to be evolved, dia punya cara penyampaian, dan juga messages juga perlu creative enough untuk menarik supaya mereka ni tahu apabila dapat dia punya message tersebut, apa yang sepatutnya dia orang buat. That's why untuk masa-masa scam contohnya 997 997 tu penting. Adakah semua kita tahu nombor tersebut? Sama orang tak tahu. Jadi maknanya sekarang ni penyampaian kepada masyarakat keseluruhannya mungkin tak sampai, kemungkinan tak sampai, tak menyeluruh lagi. So that's why dari segi campaign itu sendiri perlu, it has to be a collaborative effort. Sebenarnya semua pihak, bukan kata one single agency. Dia melibatkan semua pihak supaya apa-apa mesej yang kita craft itu tersebut it has to be localized dan dia kena catchy enough, sesuai supaya orang lebih faham. Dia kena menjiwai rakyat. Menjiwai rakyat, menjiwai. So di situ yang saya menampakkan langkah seterusnya yang patut kita laksanakan.